ibu hantarkan kita ke pintu ataupun tidak, di dalam lubuk hati ibu berbisik kepada Allah, wahai Allah, selamatkan anakku. Banyak orang tak perasan. Walaupun tangannya tidak berdoa kepada Allah, tapi tidak ada hati ibu dan ayah yang tidak berdoa. Hatinya berbisik kepada Allah, wahai Allah, selamatkan anakku perjalanan pergi dan baliknya. Itulah dengan izin Allah, selamat kita di dalam perjalanan kemanapun kita pergi, di bawah naungan doa ibu. Kemudian bila kita sudah pergi ke mana-mana, ibu duduk di rumah, dia rehatkah? Adakah ibu angkat kaki letak atas kaki? Adakah begitu? Relax kata ibu, adakah? Tidak, ibu tidak rehat. Dia basuhkan kain baju yang kita pakai, pengorbanan. Dia basuh pinggan mangkuk yang kita pakai, pengorbanan. Diuruskan rumah tangga dan tempat tidur yang kita gunakan, pengorbanan. Itu ibu. Karena itulah badannya yang ayu, yang gebu, yang cantik ketika muda, kini tangannya sudah berkedut, kuku sudah hitam, muka sudah tidak cantik lagi, kerana berkorban pada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kemanapun kita pergi, pengorbanan ibu sentiasa tertuju pada kita. Kita sedar atau tidak? Mana yang petani terus ke sawah, mengapa ke sawah? Pengorbanan untuk beri kita makan, sebab kita ni memang kuat makan. Mana yang ke kebun, takdirnya ibu kita pergi kedai lah, nak beli makanan untuk kita. Agak-agak masa beli itu dia tanya tekak dia ke, dia tengok tekak anak. Tengok tekak anak. Bila dia ingat anaknya suka makan ikan sungai, ikan darat, dia pun terkenang anaknya kalau dapat makan ikan baung, subhanallah. Dapat makan ikan terobok panggang, subhanallah. Ya, dijodohkan pula dengan sambal asam, Allah, anaknya punya sedap makan. Itu ingatan ibu ketika di kedai. Dia beli dan dia masak untuk anak makan. Anak bila balik tengah hari, wah macam perompak. Maklumlah anaknya pelajar, letih, mana nasi, mana lauk, terus makan dengan lahapnya. Ibu bila makan, kadang-kadang hujung, dah tinggal sedikit daging ikan di ekor dengan celah kepala, baru ibu makan. Itu kita. Tapi ibu puas, dia rasa kenyang. Bila dilihat anaknya begitu, dia sudah puas. Itulah ibu yang kita tinggalkan di rumah ini, saudara-saudara sekalian. Bahawa selepas kursus ni belum tentu kita dapat lihat lagi wajah ibu. Lepas makan tengah hari, kita rehat. Ibu terus kemaskan rumah. Begitulah sampai ke malam. Ibu tidak habis-habis khidmat dia. Kadang-kadang malam pun ibu pun terpaksa khidmat pada kita, terutama masa anak nak periksa. Lebih-lebih lagi anak perempuan nak baca buku sampai tengah malam, takut rumah di hujung kampung sunyi. Burung jampuk selalu jenguk kat tingkap. Puk, kata dah. Tak berani nak baca buku. Jadi ibu terpaksa tunggu sampai tengah malam. Seolah-olah ibu pun nak ambil SPM juga. Tunggu kat situ. Bila semua anak sudah tidur, baru ibu meletakkan kepala. Apakah boleh terus lena? Tidak. Ibu tidak boleh terus lena. Dalam kepalanya berlegar-legar dengan masalah. Apa kata ibu? Ini musim hujan. Cikgu sudah 4 kali minta yuran tetapi belum ada duit. Kasut anak sudah terkoyak di depannya, ternganga di depannya. Baju anak sudah 2-3 tampungan. Mana nak cari duit? Ini musim hujan. Untuk sarapan pagi besok pun sudah tidak ada bahan makanan. Tepung sudah habis, gula sudah habis. Apa nak sarapan pagi besok? Oh, di bawah dapur ada 3 ketul keladi. Alhamdulillah, baru ibu terlelap. Begitulah penderitaan zahir dan batin ibu untuk memelihara kita dari kecil hingga dewasa, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau dari masa pagi ibu paling awal bangun, waktu malam ibu yang paling akhir tidur setiap hari. Sampai kita dewasa seperti ini. Usaha orang lain, saya lah sekali-sekala balik. Kalau dah sampai tengah malam buat kerja begitu, ibu nampak kita dah mengantuk. Apa kata dia? Zainal, kata dia. Kalau dah mengantuk tidurlah, kelambu dah siap. Subhanallah. Dah siap kelambu. Dah siap. Udah tua macam ni pun dimanjakan lagi. Bukan lagi tendak sangat, tapi sukalah juga ya. Itulah. Memang suka manja dengan ibu ni. Tapi begitulah hati ibu. Kalau pukul 12.30 kita nampak-nampak dah lapar. Nasi dah siap. Dah siap.
Kita kena faham hati ibu, saudara-saudara sekalian. Begitu sekali hati ibu. Kemudian ibu dan bapa adalah orang yang paling berbimbang mengenai masa depan anak-anaknya. Karena itu ibu dan ayah kita selalu menasihati kita, terutama anak-anak yang masih di sekolah. Kalau sampai waktu petang, apa kata ibu dan ayah? Ahmad, hari dah petang, balik, mandi, sembahyang, makan, baca buku, kata dia. Anak yang tak faham dia jawab, saya tahulah mak, saya tahulah ayah, saya dah sekolah tinggi dah, SPM, mak dah jahannam pun tak lulus. Kalau mulut tak cakap, hati. Orang tua ni membebel, kata hati. Itu sikap kita, saudara-saudara sekalian. Jadi ibu dan ayah adalah orang yang paling bimbang mengenai masa depan kita. Kemudian kalau kita berjaya, ibu ayah adalah orang yang paling gembira di dunia. Kalau gagal, ibu ayah adalah orang yang paling sedih di dunia ini. Mana-mana anak yang berjaya dalam peperiksaan, ayah tu naik basikal pun kepalanya tegak saja. Seronok, ya. Kalau ada orang tegur dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cepat jawab. Macam mana anak? Alhamdulillah lulus grade 1. Punya seronok. Kalau ada kambing jantan yang dipelihara lama, sayang sangat, dia sanggup sembelih untuk kenduri syukur untuk anaknya. Tetapi bagi ibu bapa yang anaknya gagal, dia rasa malu nak tunjuk muka pada masyarakat. Kerana itu naik basikal pun tunduk aja. Tunduk saja. Kalau ada orang tegur dia, terkejut besar dia, Assalamualaikum. Subhanallah. Ada orang tegur, jawab pun lambat saja. Waalaikumsalam. Lambat saja jawab. Bagaimana dengan anak? Subhanallah, itu pula ditanya. Kata hatinya. Apa jawapan dia? Tak pas, kata dia. Dengan nada yang marah ataupun rasa kecewa, dia katakan tidak pas. Begitulah ibu dan ayah kita, saudara-saudara sekalian. Sangat bimbang mengenai masa depan kita. Kalau kita berjaya, dia paling gembira. Kalau kita gagal, dia paling sedih. Kemudian sebagai penutup, untuk kita kenal siapakah ibu dan ayah. Bukan tutup ceramah, ya, tutup siapakah ibu dan ayah, ya. Detik-detik perpisahan. Bagi kita yang sudah berjaya dalam peperiksaan, kita nak berpisah dengan ibu ayah, nak melanjutkan pelajaran. Ketika berpisah dengan ibu dan ayah, mereka cukup sedih, terutama ibu. Kerana itu, dalam seminggu kita nak berpisah, mak kita dah muram saja, tak seriang dulu dah. Dia siapkan beg kita, baju-baju, ya. Kuih-kuih muai dia siapkan juga, tapi muram saja. Terutama apabila dah sampai ke stesen bas ataupun stesen kereta api. Ya. Ibu kita muram saja. Tiba-tiba, kereta api datang. Terkejut ibu kita. Ya, terkejut ibu kita. Kenapa? Menandakan anaknya akan dibawa pergi. Ibu sudah mula sedih. Lebih-lebih lagi apabila bunyi siren yang kedua. Ataupun bas ekspres sudah bunyi hornya. Bom, ya. Pada masa itu, rasa sedih di hati ibu sudah tidak dapat ditahan lagi. Jiwanya terus berkocak. Kereta api bergerak perlahan-lahan meninggalkan ibu. Anak berada di atas kereta api. Anak naik bas ekspres bergerak perlahan-lahan. Ibu sudah tidak dapat menahan rasa sedih. Hatinya terus berkocak, rasa sedih berkocak. Akhirnya melelehlah air mata jernih mengiringi perpisahan di mata ibu. Itulah ibu yang kita tinggalkan di kampung sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Jadi insyaAllah pagi ini kita sudah kenal siapa ibu yang kita tinggalkan, insyaAllah. Setakat itu yang mampu saya ceritakan tentang ibu, insyaAllah. Syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Artinya syurga tidak ada di pantai. Ada orang susah hati, nak cari ketenangan, kebahagiaan, pergi ke pantai. Itu bukan syurga namanya. Naga yang banyak di sana, ya. Buaya yang banyak di sana. Tidak ada syurga. Syurga tidak ada di kelab malam, tidak ada di pantai. Syurga tidak ada di menjelis-menjelis disco, tempat-tempat muzik, pesta-pesta budaya. Tidak ada syurga. Di situ adalah buaya-buaya, naga-naga. Di situ adalah tempat menyiksa manusia. Jadi karena itu Rasulullah ingatkan kepada kita, syurga di bawah tapak kaki ibu. Artinya di bawah tapak kaki ibu. Kena taat, kena patuh. Tidak boleh durhaka pada ibu sama sekali.